Keselamatan surau tidak boleh diambil remeh. Banyak perkara yang bernilai ada di dalam surau perlu dijaga dengan baik. Satu lagi projek penting di surau alumni perlu dilaksanakan segera sebagai salah satu langkah keselamatan untuk keselesaan jemaah di sini. Kami memerlukan grill dan awning surau dengan anggaran kosnya RM20,000. Kemudahan ini bukan sekadar struktur binaan saja, tetapi ia mampu melindungi jemaah daripada panas dan hujan, menjaga harta surau dan memastikan aktiviti ibadat, pengajian berjalan lancar setiap hari. Seperti yang kita tahu, kemudahan ini digunakan setiap hari, setiap minggu dan selagi masih wujud surau ini, maka kekalkanlah ia di situ. Justru siapa yang menyumbang hari ini, pahalanya akan terus mengalir tanpa henti. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada surau yang selamat dan bermanfaat ini. Jom kita bantu hari ini.